Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ahnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Merusi dan ahli jatan kuasa An-Nur Tuan Imam Ayahanda Tuan Haji Ahmad Ghazali, muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan terus untuk membicarakan kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal Imam, yakni hukum-hukum berkaitan dengan makmum dan imam, segala permasalahan yang berlaku ketika kita mengerjakan salat secara berjemaah ini. Baik, sebelum daripada itu, sebagai peringatan, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qari'ah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Hari yang menggemparkan, akan berlaku suatu hari yang akan menggemparkan. Banyak perkara gempar, tetapi ini paling gempar. Kalau kata gempar itu tak berapa gempar, kena kata gempak, bawa orang rasa sikit. Bahasa, nada, lenggang-lenggok, semua itu sebenarnya akan membangkitkan sesuatu. Hari yang menggemparkan, akan berlaku suatu hari yang akan menggemparkan, hari yang akan menakutkan. Mal qari'ah, apakah dia hari yang menggemparkan itu, hari yang menakutkan itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu. Allah Ta'ala nak cerita berkaitan dengan suatu hari yang pasti akan menakutkan, menggerunkan, menggemparkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, iaitulah hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran. Terbang berkeliaran tanpa arah tuju, bercempera lari tak tentu hala. Itulah maksudnya. Masing-masing nak menyelamatkan diri, tak tahu nak pergi ke mana, arah ke mana tak tahu nak tuju. Keadaan yang sangat kelam kabut. Hari itu juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibalu kal ahnil manfush, dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang dibusur berterbangan. Gunung ganang yang gagah, yang kuat itu akhirnya dia akan jadi seperti debu yang berterbangan. Tak tahu, hancur, berkecai. Allahu Akbar. Fa amma man thaqulat mawazinu, setelah berlaku demikian, yakni setelah berlaku hari kiamat itu, gunung ganang menjadi seperti debu, manusia berterbangan seperti kelkatu tak tentu arah tuju, manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Setelah berlaku hari kiamat, setelah berlaku kedahsyatan seperti yang disebutkan itu, akhirnya sampailah kepada satu peringkat manusia akan diberi tempat yang akan
didapati oleh seseorang manusia itu, yakni kita, anak kita, isteri kita, ibu kita, bapa kita, pemimpin kita, raja kita, sultan kita, siapa-siapa juga pun, semuanya akan diberikan tempat, akan dapat tempat masing-masing. Bagaimana pengagihan tempat ini berlaku? Pengagihan tempat ini berlaku menurut kadar amalan yang dilakukan oleh seseorang itu. Fa amma man saqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangan amal baiknya, ustaz yang berat timbangan amal baiknya, pengerusi yang berat timbangan amal baiknya, ibu bapa yang berat timbangan amal baiknya, raja, sultan, menteri yang berat timbangan amal baiknya, mereka akan diberikan satu tempat, aisyatir radiyah. Fahuwa fi aisyatir radiyah, maka ia, yakni mereka yang disebutkan itu, berada dalam kehidupan yang senang lenang, kehidupan yang senang lenang di akhirat, kehidupan yang berbahagia di akhirat, kehidupan yang di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh, sebaliknya, orang-orang yang ringan timbangan amal baiknya, orang-orang yang tidak mengambil kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan, dia menganggap esok boleh lagi, dia menganggap masa dia banyak lagi, mengabaikan kebaikan yang ada di depan mata. Kebaikan ini, saudara sekalian, bukan tunggu besar, bukan tunggu kebaikan yang besar untuk dapat pahala yang besar. Kadang-kadang kebaikan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat oleh orang, dilakukan oleh kita seorang, akan membuahkan kebaikan yang sangat besar dan akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Tak perlu susah, tak perlu susah. Hanya kita kadang-kadang terjumpa satu sampah yang kecil, terjumpa satu najis cicak yang kecil di dalam surau, di dalam masjid seorang-seorang, tak ada siapa tahu, mungkin itu amal kebaikan yang akan memberatkan nilai kebaikan yang kita lakukan, yang dengannya akan membawa kita kepada kehidupan yang senang lenang. Benda yang sangat kecil. Kemudian apabila Allah SWT sebut wa amma man khaffat mawazinu, orang yang ringan timbangan amal baik ini akan berada di mana? Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya orang itu, tak kira siapa orang itu, tempat kembalinya ialah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah dia yang dimaksudkan dengan hawiyah itu? Narun hamiyah, iaitulah api yang panas membakar, yang akan membakar kita di akhirat kelak. Allah, saudara sekalian, muslimin dan muslimat yang dihormati, ini adalah sebagai satu peringatan untuk kita senantiasa mengharapkan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan melaksanakan amal kebaikan sebanyak yang mungkin, dan anggaplah kemungkinan amal kebaikan yang datang di depan mata kita itu sebagai amal kebaikan yang terakhir. Mana tahu dengannya akan memberatkan timbangan amal kita. Mudah-mudahan insya-Allah saudara sekalian, peringatan ini akan memberi manfaat pada pagi yang mulia ini. Dalam beberapa pertemuan yang lepas, saya telah menyebutkan tentang 6, 7, 8 permasalahan yang berlaku ketika kita mengerjakan salat secara berjemaah. Biasanya saya akan kembali kepada yang terakhir saya berhenti, iaitulah yang ketujuh. Masalah yang ketujuh, sunat imam, seseorang imam menyuruh makmum
membetulkan saf. Ini bukan kerja Bilal, ini kerja imam. Disunatkan bagi imam bahawa menyuruh ia membetulkan saf sebelum ia bertakbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ihram ini ialah sesuatu yang mengharamkan. Takbiratul ihram ialah takbir itu, yakni dengan takbir itu mengharamkan segala perbuatan selain daripada perbuatan yang diiktiraf oleh solat. Takbiratul ihram, bila takbiratul ihram itu ialah lafaz Allahu Akbar, masuk sembahyang. Solat ataupun sembahyang ini mula masuk dia Allahu Akbar, tutup dia Assalamualaikum. Okey, dua benda. Buka, tutup. Dalam masa buka dan tutup itu ialah perlakuan-perlakuan solat. Takbiratul ihram yakni dengan takbir mengharamkan segala bentuk perkara yang tidak dibolehkan di dalam solat. Cakap tak boleh lepas takbir. Sebelum takbir boleh cakap. Contoh, makan tak boleh lepas takbir. Sebelum takbir boleh makan. Apa lagi? Perkara-perkara yang di luar solat hanya sebelum takbiratul ihram. Cakap tak apa, tak ada masalah. Lepas tu yang saya selalu sebut, orang usolli, dia usolli di luar semayang. Biar pergi dia lah. Dia rajin sangat nak menyanyi negara tu pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan dalam solat. Bila dalam solat, batal. Ada orang menyanyi negara tu sebelum solat. Contoh, takbiratul ihram ialah takbir yang mengharamkan segala perlakuan di luar solat. Begitu juga ihram. Bila kita ihram, kita memakai pakaian ihram dengan niat ihram, maka segala perlakuan luar daripada orang yang berihram semuanya diharamkan. Itu maksudnya. Disunatkan bagi imam bahawa menyuruh ia membetulkan saf, menyuruh makmum untuk membetulkan saf ketika sebelum ia bertakbiratul ihram. Sunat ini kalau nak buat betul-betul, ikut peraturan dia. Tak boleh buat, maksud tak boleh buat lebih kurang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah ketika selesai iqamah, yakni ketika Bilal selesai iqamah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah Nabi menghadapkan kami dengan wajahnya. Di pusing ke belakang, dia menghadap wajahnya kepada makmum semua. Kita buat juga, tapi kita tak pusing belakang. Makna kita buat, tapi buat tak ikut peraturan. Dan ada riwayat yang lain, Nabi masuk ke dalam setiap barisan. Ada ketika-ketika yang tertentu, Nabi masuk ke dalam setiap barisan dan Nabi SAW memperbetulkan kedudukan saf yang sepatutnya dilakukan oleh makmum. Abu Daud meriwayatkan yang dikatakan saf, barisan dalam solat, peraturannya ialah bahu bertemu bahu. Peraturannya ialah lutut dengan lutut, dan peraturannya ialah mata kaki dengan mata kaki. Mata kaki itu apa dia? Kaki ada mata, buku lali orang sebut. Ada mata, bertemu. Allahu Akbar, rapat sungguh, bukan rapat sikit-sikit. Itu kedudukan yang sebenarnya menurut riwayat Abu Daud. Apa kebaikan memperbetulkan saf ini? Kebaikannya yang pertama sekali ialah, dan yang paling tinggi sekali ialah, dengannya adalah merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat. Solat ni kesempurnaannya saya telah sebut berulang kali. Pertama di sudut kefahaman, di sudut ilmu dan juga pengetahuan. Macam tadi kita sebut, mula solat di mana, tutup solat di mana. Saya sebut berulang kali bacaan yang wajib dalam solat. Saya ulang berkali-kali perbuatan yang wajib dengan solat. Itu di sudut ilmu, kena tahu. Jangan kadang-kadang kita dengar imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu kita tunggu lagi.
tak beri salam lagi. Buat apa tak beri salam lagi? Tok Imam tak beralih kepala apa lagi. Dia tak tahu bahawa beralih kepala itu bukan rukun. Yang rukunnya, yakni yang menutup solat, ialah lafaz perkataan Assalamualaikum. Kalau dia tak beralih kepala pun tak ada masalah. Yang pertama, lafaz salam yang pertama itu rukun, tutup solat. Yang kedua tak ada masalah. Ada juga setengah orang, Tok Imam beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dia tunggu lagi. Buat apa Tok Imam ni? Tak habis lagi solat. Dia tak tahu bahawa solat dah habis dah. Berlaku benda-benda yang sebegini. Allah. Sebab apa? Inilah masalah dia. Ngajar buat apa? Solat. Alah, benda kecil je tu. Kita nak pidato kuliah yang berapi-rapi dan sebagainya. Okey, itu kesempurnaan. Antara yang menambah lagi kesempurnaan solat, di samping kesempurnaan di sudut kefahaman, di sudut ilmu, di sudut keikhlasan, khusyuk dan sebagainya, yang menyempurnakan lagi, yang menambahkan kesempurnaan solat lagi ialah dengan memperbetulkan saf. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, sehingga riwayat menyatakan baginda Nabi masuk ke dalam saf, ke dalam barisan, dan memperbetulkan kedudukan makmum ketika itu. Nabi masuk ke dalam barisan, bukan Nabi masuk barisan. Tok Imam masuk barisan, sembahyang tak sah. Ada orang kata Tok Imam masuk barisan, sembahyang sah. Oh, ini mana boleh hukum macam tu? Ya, kalau Tok Imam masuk barisan, sembahyang tak sah. So, Tok Imam mesti lepas ke depan. Lepas ke depan, bukan lepas ke depan. Tok Imam masuk barisan habis, tak boleh ikut lah. Tak tahulah, kalau saya Tok Imam masuk barisan, saya tak ikut dah. Sampai kiamat saya tak ikut. Baik, Nabi SAW apabila selesai iqamah, menghadapkan wajahnya kepada makmum dan meminta supaya saf diperbetulkan. Riwayat yang lain menyatakan Nabi masuk ke dalam barisan memperbetulkan. Sampai ke zaman Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ialah menghantar wakil. Menghantar wakil untuk memastikan saf okey. Sayyidina Umar duduk, kemudian dia hantar seorang pergi cek tengok. Sehinggalah wakil itu menyatakan okey, barulah Sayyidina Umar takbiratul ihram. Dituruti oleh Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali. Kita wakil juga solat jenazah. Tunggu saat lagi habis, barulah tu imam takbir. Wakil juga. Itu pun satu haru juga. Orang kata, tak nampak pun solat jenazah kawan kita tadi. Ya, tak kena panggil. Ada jenis kena panggil, jenis tak kena panggil. Di sini saya tak tahu lagi lah. Kalau di belah balik Pulau Pinang sana semua, ada jemputan untuk solat jenazah. Kawan dia sendiri tak pergi sebab apa? Tak kena panggil. Buat apa tak perginya? Ialah itu kampung orang. Orang tak panggil, kita tak boleh pergi. Dia kira istilah panggil tak panggil. Sebab apa? Sebab bila pergi, saat ni orang bagi, kita ambil, tak ambil, orang kata apa pula? Dia ada sampul khas pula, maya-maya. Sini saya tak tahulah. Dan benda itu ada sesuatu yang sangat sukar untuk kita nak bendung, nak banteras. Tutup pintu habis. Lepas solat tu tutup pintu habis, buka satu pintu, dua pintu aja. Semua orang kena keluar ikut pintu tu. Adalah orang tunggu untuk bagi sagu hati. Boleh kenal pula orang susah dengan orang senang. Bila meninggal seorang, jumpa jawatan kuasa badan khairat kematian, pertama sekali dia tanya, nak panggil berapa mungkin? Nak panggil solat tu berapa mungkin? Kalau boleh panggil 12 mungkin, itu orang ada duit.
Kalau lagi ada duit, dia langgar habis sampai satu Pulau Pinang. Jemput, ada duit. Kena tak ada duit, tak apalah, kita panggil kiri kanan kita sudahlah. Kalau kampung Sungai Rosa, panggil Mantang Pasiang, panggil Sungai Binang, cukuplah. Itu susah lah tu. Itu pun sebenarnya menjadi kayu ukur bagi kebanyakan daripada orang yang masih meneruskan amalan-amalan yang seperti itu. Saya menilai ia sebagai sesuatu yang sangat tidak patut lagi. Sepatutnya tanggungjawab kita sebagai orang Islam, pertama apabila seseorang meninggal dunia, kita kena usahakan untuk kita kena laksanakan pertama sekali memandikan. Kemudian kafan. Kemudian solat. Kemudian tanam. Itu tanggungjawab kita, kebumikan. Itu tanggungjawab kita. Apa perlu tanggungjawab itu diminta, apa perlu tanggungjawab itu dibayar dan sebagainya. Disaguhatikan. Itu saya, itu pendirian saya. Maka dengan sebab itu orang-orang yang pernah bersama saya di khutbah Jumaat sebagai khatib yang dijemput untuk menyampaikan khutbah Jumaat, saya meletakkan satu keutamaan bagi diri saya, iaitulah mengerjakan salat Jumaat itu mulanya dengan khutbah. Salat Jumaat 2 rakaat yang ditunaikan itu bermula dengan khutbah. Aku juga bertanggungjawab untuk menunaikan salat Jumaat, maka itu semua adalah tanggungjawab, itu semua adalah ibadahku. Maka apa perlu Tuan Haji Ahmad Razali lebih memahami apa yang saya sebutkan ini, ataupun sesiapa yang pernah berurusan dengan saya di mana-mana saya dijemput untuk menyampaikan khutbah. Okey. Maka hendaklah imam itu berjalan di antara saf-saf untuk memperbetulkannya, kemudian barulah bertakbiratul ihram. Demikianlah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak buat begitu. Yang ke-8, apabila seseorang hendak bertakbiratul ihram, maka tidaklah disunatkan membaca bismillah. Bila kita nak takbiratul ihram, tak sunat baca bismillah, terus Allahu akbar. Bismillah pun tak sunat. Tapi ada orang yang tak tahulah macam-macam bacaan sebelum dia nak takbiratul ihram. Nawaitu usalli lillahi ta'ala, usalli lillahi ta'ala, usalli lillahi ta'ala. Dia ulang tu pun 14 kali. Lepas tu satu lagi baca segala macam bacaan lah. Bila menjadi imam, dia kena fikir jemaah yang lain. Dia tak boleh fikir dia seorang. Kalau dia seorang-seorang, tak ada masalah. Yang ke-9, wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Saya ulang, takbiratul ihram itu ialah permulaan solat. Solat ataupun segala jenis amal mesti dimulakan dengan niat. Niat itu ialah qasdus syai' muqtarinat bi fi'li, menyahajakan sesuatu dengan permulaan perbuatan ibadat tersebut. Mula niat untuk solat, takbiratul ihram. Mula niat untuk wuduk, membasuh muka. Niat dia bermula di situ. Dia berbeza dengan niat puasa. Niat ni dia bermula dengan permulaan perbuatan ibadat. Pertama sekali solat, takbiratul ihram, mula niat di situ. Lepas tu saya sebut apa tadi? Wudu, mulanya dengan muka. Okey, puasa tak boleh tentu. Maka dengan sebab itu puasa boleh diniat apabila masuknya bulan puasa, dan begitulah juga dalam dia tak boleh nak mula puasa itu. Katanya mula puasa pukul 5.45, waktu tu kena niat. Tak boleh. Ramai orang tak sah puasa. Sebab belum tentu dia boleh bangun ketika tu.
wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Yang pertama, qasak, niatlah. Tak usah ceritalah, tak boleh nak cerita sebab niat itu benda dalam. Cuma kita hanya boleh beri dia punya asas dia sahaja, dasar dia sahaja. Yang pertama, qasak, yakni niat mengerjakan solat itu, niat untuk mengerjakan solat. Yang kedua, qasak juga niat sembahyang itu fardu atasnya, jika itu sembahyang fardu. Yang ketiga, niat juga menentukan sembahyang yang hendak didirikan itu, seperti keadaan zuhur, asar atau sebagainya. Ini orang tua-tua dulu kalau mengaji fiqh dia sebut qasak, ta'rad, ta'yin. Itu bacaan orang dulu-dulu sebut begitu. Dan memang itulah yang dinyatakan oleh pengarang kitab ini, mesti ada 3 benda itu. Saya rasa tuan-tuan telah pun difahamkan tentang 3 perkara asas itu. Cuma penambahannya ialah, dan jika pada sembahyang Jumaat, jika pada sembahyang Jumaat ada satu penambahan lagi. Apa dia? Wajib ditambahkan atas 3 perkara di atas, yakni yang disebutkan qasak, ta'rad, ta'yin itu, dengan satu perkara lagi, iaitu menghadirkan niat mengikut imam. Ini kena ada. Sebab sembahyang Jumaat ini penyempurnaan dia ialah dengan secara berjemaah. Kalau solat zuhur, asar, maghrib, isya ini dia tak ada kaitan. Kalau dia tak sebut makmum pun sembahyang tak ada masalah bagi dia lah. Cuma bagi yang mengerjakan solat Jumaat, dia mesti ada kaitan. Gitu. Yang ke-10, disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram sebaik sahaja selesai imam mengangkat takbirnya, supaya ia mendapat fadilat takbiratul ihram. Fadilat kelebihan takbiratul ihram. Takbiratul ihram bersama imam, bukan bersama-sama imam. Kalau takbiratul ihram bersama-sama imam, serentak tak boleh. Disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram sebaik saja selesai imam mengangkat takbir. Untuk apa? Supaya ia mendapat fadilat ataupun kelebihan takbiratul ihram. Kerana tersebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghadiri takbiratul ihram 40 pagi, ditulis baginya 2 kelepasan, pertama dari api neraka dan keduanya daripada nifaq. Kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Takbiratul ihram maknanya selepas imam selesai takbiratul Allahu Akbar, terus dia pun masuk takbiratul ihram. Itu yang dapat fadilatnya. Kita kadang-kadang ni, memang kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang kita selalu begitulah. Kita tidak berasa untuk nak mengambil kesempatan kebaikan yang ada itu. Macam contoh umpamanya duduk di saf yang pertama. Terang ada hadis Nabi SAW yang tuan-tuan pernah dengar disebutkan, andainya kamu semua tahu kelebihan yang diberikan untuk mereka yang salat berada di dalam saf yang pertama, nescaya kamu akan berebut-rebut untuk mendapatkannya, walaupun terpaksa untuk membuat undian. Adakah kita mengambil kesempatan itu? Kita akan mengambil kita akan mengangkat akhlak dan budi pekerti kita. Sila Syekh. Kita sentiasa akan sila Syekh. Fadal ya Syekh. Sila. Semua nak suruh orang. Senang supaya dia duduk belakang boleh balik awal. Kena pula lepas tu ada ustaz hak dia tak apa kenal. Dia cepat sikit. Saya tahulah, saya biasa dengan kuliah kalau ustaz hak dia tak apa kenal tu, dia nampak kita di pintu tu.
Tapi dia pun nak keluar juga, dia buat pusing kot lain gitu. Kadang-kadang belaga kitab kita berjatuh sebab dia nak lari balik. Kalau duduk sah depan malu sangat kan. Sila Syekh. Fadhal ya Syekh. Sedangkan Nabi beritahu kalau kamu tahu kamu akan buat undi. Apa ni semua barisan depan, semua pak haji, pengerusi, semua orang besar-besar semua. Depa ni saja nak dapat pahala, depa ni saja nak dapat kebaikan. Minta pengerusi buat undi. Minggu ni orang ni, minggu depan aku nak gitu. Tapi tak berlaku. Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Begitulah juga fadilah ataupun kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Dia tak nampak benda tu. Telah tersebut diriwayatkan ada sekumpulan pencuri telah mencuri mereka 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya bagi Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah seorang periwayat hadis. Riwayat hadis ini terbahagi kepada beberapa. Antaranya disebut mereka yang meriwayatkan beribu-ribu hadis. Mereka yang menjadi perawi kepada beberapa ribu hadis. Ini kategori yang tertinggi sekali. Ashab al-uluf Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini yang paling tinggi. Beliau meriwayatkan ditulis sebanyak 5374 hadis. Ini kedudukan yang tertinggi. Kemudian Ashab al-Fain yang meriwayatkan 2000 hadis. Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu an meriwayatkan sebanyak 2630 hadis. Ini antara sedikit pengetahuan am lah. Dan Abu Umamah Al-Bahili ini termasuk di dalam Ashab Al-Mi'atain, mereka yang meriwayatkan 200 hadis. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan 270 hadis. Okey. Sekumpulan pencuri mencuri 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya bagi Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian masuklah ia. Abu Umamah Al-Bahili. Al-Bahili ini nama kaum dia, kaum Bahilah. Macam Imam Al-Ghazali rahimahullah, kampung dia Ghazalah. Tak tahu tu Haji Ghazali pun asal sana juga kan? Ghazalah itu berada dalam negeri Iran, kota Tus. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ini bangsa Parsi, Syiah lah. Tangan semua kot. Jadi Abu Umamah Al-Bahili ini, Bahili itu kampung dia, kaum dia, nama Bahilah. Gitu. Nama Abu Umamah Al-Bahili adalah Syudai bin Ajlan. Datang beliau menemui Rasulullah SAW dalam keadaan duka cita. Abu Umamah pergi jumpa Rasulullah duka cita. Rasulullah SAW tanya, apa yang menduka citakan kau? Lalu ia pun mengkhabarkan tentang peristiwa yang telah berlaku atasnya itu. Maka bersabda Rasulullah SAW, aku agak engkau berduka cita kerana luput engkau daripada takbiratul ihram mengiringi takbiratul ihramku. Maka jawab Abu Umamah, ya Rasulullah, keluputan takbiratul ihram itu bagi saya adalah lebih keras, lebih besar dari kehilangan itu semua, yakni 400 ekor unta dan 40 orang hamba sahaya yang dicuri itu. Bahkan lebih besar dari kehilangan
unta sepenuh bumi ini. Menggambarkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum sangat-sangat mengambil berat tentang kelebihan-kelebihan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang telah juga saya sebutkan, seorang sahabat yang melawat kebunnya, luas kebun, pusing, masuk waktu solat asar kalau tak salah. Tak sempat nak keluar daripada kebun untuk nak solat asar secara berjemaah, maka dia solatlah dalam kebun dia itu, seorang-seorang dia. Masa solat itu, kebun biasalah, kebun kan, hutan. Dalam hutan macam-macam ada. Antara yang ada dalam hutan, burung. Siulan burung yang mengasyikkan. Saya tak tahulah zaman itu ada murai batu ataupun tidak. Saya tak tahulah zaman itu ada tekukok Jawa ataupun tidak. Tekukok Jawa sebenarnya orang tak main pun, orang main tekukok betul itu. Dia ada dua, satu tekukok Jawa, satu tekukok saja. Yang orang duk gila tu tekukok tu. Yang duduk dalam jerumun tu, itu tekukok tu. Tekukok Jawa ni jenis belah banyak-banyak tu. Jadi saya tak tahu lah, dia tak sebut bunyi. Tapi siulan burung yang mengasyikkan, dia rasa ralik dalam solat itu, tidak khusyuk seperti mana biasa. Tiba-tiba selepas itu dia sedar tentang kekurangan yang ada dalam solatnya. Dia pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia kata, Rasulullah, ambil kebun tu, aku tak mau dah. Sebab dia menyebabkan kelalaian dalam solat. Boleh buat gitu. Telefon sudah lah. Samsung S4. Sudahlah. Tiba-tiba dalam solat dia bunyi. Tak bunyi tapi dia bergegar. Lepas tu rasa tak khusyuk solat, saudara solat. Lepas solat jumpa pengerusi pembinaan masjid yang selalu duduk atas kerusi tu. Ambil dah lagilah, dia ni kacau aku solat tadi. Boleh buat gitu. Makam tak sampai, nak tunggu bila makam sampai. Semua itu begitulah makam. Kemudian lagi kalau suruh buat tutup aurat apa, seru tak sampai. Dia seru dia sampai ke China, seru dia sampai ke Beijing, seru dia sampai ke mana-mana tu. Seru sampai ke umrah tak sampai. Okey. Telah menyebut pengarang Kitabul Minhaj, sesungguhnya mendapat fadilat takbiratul ihram itu hanya dengan mengangkat takbiratul ihram, mengiringi takbiratul ihram. Nak dapat fadilat takbiratul ihram ini ialah seiringan antara tok imam dan juga makmum itu. Baik. Yang ke-11, jika makmum itu was-was di dalam bacaan Fatihah dan belum sempurna membaca Fatihah, imam pun rukuk, maka lazim ia menyalahi, yakni membelakangi imam kerana menghabiskan Fatihahnya. Makmum was-was dalam bacaan Fatihah. Ada orang jenis was-was ni kadang-kadang susah. Alhamdu tu imam waladhdallin habis. Tak apalah juga jenis tu dia nak memperbetulkan rukun. Ni hak yang jenis ambil ayat semayang belum azan lagi, basuh muka tak lepas. Ada jenis wah-wah teruk gitu. Saya wah-wah teruk gitu angkat jelum dalam kolah itu senang. Apa dia punya ambil wuduk tak was-was. Habis tak apalah, basah habis ni segala serban-serban. Mak kalau tengok ke serban tu habis tik lalak ni. Ni kira cerita Tok Lebay Pondok lah ni. Kawan-kawan kita. Kain kan bila basah. Habis tik lalak tak buka kepiah lagi. Allah habis sebab dia duk kena basah tu. Tak apa. Okey, habis. Tu imam
apa nama Bilal, Muhammad, apa semua, dia pun naik. Tok Imam Allahu Akbar, dia duduk usalli lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, usalli lillahi ta'ala. Dia dekat. Tok Imam baca Fatihah, waladdallin. Orang lain semua kata amin, dia kata usalli lillahi ta'ala. Tak habis lagi dia punya usalli. Sampai ketua imam beri salam, dia duduk usalli lillahi ta'ala lagi. Ada jenis was-was lagu tu. Baik, hak ni was-was dalam membaca Fatihah. Belum sempurna baca Fatihah, imam pun rukuk. Nak buat lagu mana? Maka lazim ia menyalahi imamnya, yakni membelakangkan imamnya lah, biar imam turun dululah, kerana menghabiskan Fatihahnya. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, dan adalah lazim menyalahi makmum akan imamnya dengan kerana uzur, bukan kerana was-was. Dan aku dapati ada sebahagian ulama mutaakhirin berkata bahawa menyalahi makmum dengan imamnya dengan demikian itu ialah menyalahi tanpa uzur. Was-was boleh was-was, tapi dia tak boleh yang keterlaluan. Macam yang disebutkan tadi itu adalah was-was yang keterlaluan. Bahawasanya dan daripadanya adalah makmum itu lambat bacaannya kerana lemah, berat lidahnya bacaannya dan seumpamanya. Tidak kerana was-wasnya, tetapi imamnya cepat bacaannya dan rokok ia sebelum sempurna Fatihahnya. Maksudnya di sini ialah makmum itu lambat bacaannya kerana lemah ataupun berat lidahnya. Dia jenis lambat lah. Tok Imam jenis cepat. Tok Imam cepat tu saya kata sempena dengan Maulidur Rasul ni. Contoh ikutan yang paling baik ialah Rasulullah SAW. Kita nak jadi imam pun itulah contoh ikutan kita. Bagaimana Rasulullah menjadi imam? Dia ambil berat ni, dia ambil tahu semua makmum ni. Tidak memanjangkan bacaan, tidak mempercepatkan solat, sederhana, tengah-tengah. Antara lambat dengan cepat. Kadang-kadang kita terlalu cepat. Sampai tak ada nak buat apa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Lepas tu habis waladdallin, kita baru nak dia baca surah lah. Sedangkan kalau kita teliti kitab-kitab fiqh yang lama, dia menceritakan tentang imam selepas membaca Fatihah dia tunggu sekejap, relax sat. Ni tidak, sampai terus gitu aja. Ini makmum ini lambat bacaan kerana lemah, berat lidahnya. Imam pula cepat rokok sebelum sempurna Fatihahnya. Yang sebegitu dibolehkan untuk kita membelakangi imam. Yang jenis was-was sampai yang teruk-teruk itu masalah. Dia boleh membawa kepada terkeluar ia daripada apa nama ni, jamaah. Putus jamaah lah maksudnya begitu. Dia lambat pun dia ada ambil kira itu. Kita makmum lambat, imam baca Fatihah habis, makmum tak habis lagi. Kemudian imam rokok, okey lagi. Imam bangun pada rokok, boleh lagi. Imam sujud, boleh lagi. Imam bangun daripada sujud yang kedua tu, tu putus, waktu tu putusnya. Dia ada kira-kira dia. Dia ada masa dia sampai kepada itulah. Makruh berimamkan kepada orang was-was.
Makruh hukumnya sembahyang di belakang, yakni berimam orang yang was-was, kerana syak ia pada perbuatan dirinya. Dia sendiri pun rasa ragu-ragu tentang diri dia. Itu sebab dia jadi pemimpin, dia jadi imam. Sahnya solat makmum bergantung kepada imam. Kita tahu memang imam ni jenis was-was, jenis ragu-ragu yang macam saya sebut tadilah, nak ambil sembahyang pun jenuh. Makruh hukumnya sembahyang di belakang, yakni berimam orang yang was-was, kerana syak ia pada perbuatan dirinya. Dan jika berwas-was makmum pada takbiratul ihram yang menyebabkan gangguan kepada orang lain daripada para makmum, dan jika berwas-was makmum pada takbiratul ihram, Allah, macam saya sebut dia, Allah, Allah, ada orang jenis tu berat. Allah tak dapat, Allah tak dapat, Allah tak dapat. Lagu mana dia nak menyempurnakan apa tu? Dia nak menyempurnakan niat. Niat itu bukan boleh sempurna, nak sempurna susunan huruf dia. Bila kata tu sahaja aku solat fard, bukan begitu sebenarnya. Dia lintasan gitu je. Dan jika berwas-was makmum pada takbiratul ihram yang menyebabkan gangguan kepada orang lain, maka haram hukumnya. Seperti mana duduk ia berkata-kata berhampiran orang yang salat. Demikian juga haram hukumnya membaca dengan jahar, yakni nyaring, yang mengganggukan orang yang semayang di tepinya. Ini kaitan semayang dia sah sebenarnya, dia baca kuat. Semayang dia sah, semayang dia tidak batal, cuma dosa dia kerana ganggu orang. Kita semayang sebelah-sebelah, Allahu Akbar, orang duk sibuk baca doa iftitah, baca Fatihah, dia duk Allah, Allah, dia mengganggu orang. Ataupun juga termasuk haram hukumnya membaca dengan nyaring yang mengganggu orang semayang di tepinya. Alhamdulillah, seorang-seorang dia tepi, ganggu orang. Itu At-tahi. Dia ulang tu lah sampai orang beri salam. Itu dia was-was sangat. Dia kena relax. Relax, maksud relax tu relax kan. Tenang aja. At-tahiyatul mubarakatus. Bila kita terlalu sangat, dia jadi begitu. Macam pernah saya sebutkan, solat umpamanya, Tok Imam ni dia memainkan peranan untuk relax dalam solat. Allahu Akbar, relax. Bismillahirrahmanirrahim, relax, tenang. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Dia macam kalut-kalut. Kita semayang pun tak tenang. Macam tadi tu tenanglah, okeylah, relax lah. Yang kalut-kalut ni, lebih-lebih lagi sembahyang subuh. Kalau sesiapa yang pernah sembahyang subuh di Pulau Melaka akan rasa ketenangannya, walau suara tak sedap mana pun. Kalau nak bandingkan suara Tok Guru Ni Aziz dengan taklah sedap macam Syekh Ahmad Sudais dan sebagainya, tapi tenang, relax. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tu pernah pergi sembahyang Pulau Melaka. Relax. Kita rasa tu relax kita tu. Allahu Akbar. Yang berhormat Tok Guru Ni Aziz pun sekarang ni pun dah seorang yang berumur 82 tahun. Kalau tuan-tuan perhati gambar-gambar Tok Guru sekarang sentiasa bawa beg plastik. Sentiasa beliau bawa beg. Kita duk kaji apa orang tua ni beli apa. Rupanya dia membawa bekas. Dan perhati tengok di beg plastik tu akan ada apa tu? Wire lah. Kami orang Penang kata wire lah. Uzur lah. Gitu. Tapi tetap dengan perjuangan dia dan Allahu Akbar, hebat.
Dahulu ni dalam Facebook saya letak gambar saya dengan Tok Guni Aziz 18 tahun dulu. Ketika 18 tahun dulu gambar saya dengan Tok Guru letak itu. Rupa-rupanya Facebook ini menghubungkan silaturahim. Salah seorang komen, dia kata Tok Guru Aziz dengan bapa dia dua pupu. Saya tengah menyelidikinya. Kalau dua pupu tu dekat lah tu. Maka dengan sebab itulah saya sebut saya selalu merasai kebapaannya bila saya jumpa. Allahu Akbar. Okeylah, tak apalah. Tenang bila kita solat. Makruh berimamkan kepada orang was-was. Maka dengan sebab itu kita nak pilih untuk imam ini kena pemilihan yang sempurna. Antaranya tak was-was lah. Itu. Buat apa dah? 7.30. Berhenti pukul berapa ni pengurusi? Tak ada. 7.30. Ada seminit lagi tu. Ya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, kita sampai kepada bab yang ke-12. Makruh berimam kepada orang yang was-was. Makruh saja, tetapi tidaklah sampai kepada menyebabkan batal solat dan sebagainya. Yang kita bicarakan ini ialah untuk penyempurnaan. Macam saya sebut tadilah, kalau nak kira solat sah, senang aja solat ini. Allahu Akbar, mula solat, baca Fatihah. Lepas tu rokok. Dalam rokok tak payah baca apa, cuma perlu ada tumakninah. Lepas tu dalam sujud tak perlu bacaan apa, cuma ada tumakninah. Dalam duduk antara dua sujud tak perlu bacaan apa, tak ada apa, cuma baca tahiyat, kemudian selawat, kemudian beri salam. Ringkas je solat ni. Sah solat. Cuma penyempurnaan dia, benda-benda yang boleh menyempurnakan, bagi sedap lagi lah, maksudnya begitu. Buat gulai siapa pun buat gulai kan, tapi ada benda-benda yang boleh bagi sedap lagi. Contoh umpamanya muslimat, contoh umpamanya bila tomeh bagi pecah minyak. Ni sampai pecah minyak pun tak tahu nak buka kedai siapa, nak pintu darah. Tu duk gaduh minta duk minta pelari. Nak lari main lagu mananya buat gulai tak pecah minyak. Gitu. Okey, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama ini adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada pengarang kitab dan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan? Sukacita saya maklumkan setiap soalan ini kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh, saya tangguhkan. Okey, sila. Semasa semayang kita dapat khidmat jiran semayang kita tu kan, kadang-kadang setengah kaki jauh dari kita, boleh kita tarik dia tu kan semayang. Dia tak boleh tarik orang solat ni. Gitu. Maknanya jiran solat kita itu dia tak duduk, dia tak rapat sebelum solat lah. Sebelum solat tu kita, Tapi kadang-kadang dia datang kemudian kita dah semayang rakaat pertama kedua ke, dia baru masuk kan. Jadi dia kita terlalu khusyuk kan. Dekat pintu sekali dia dah berdiri. dalam solat perbuatan-perbuatan semua harus diambil kira lah. Jadi macam nak memperbetulkan saf apa semua itu, sebelum kita solat itu kita rapat-rapatkan. Ataupun kalau dia datang lambat, kita pergilah dekat dia, tak payah tarik dia. Pergi pun tak boleh dekat-dekat aja. Kalau jauh tak payah pergi kat dia. Yang boleh pergi bergerak ni ialah ketika kosong di tempat depan kita itu berlaku kekosongan. Kekosongan itu sama ada dia uzur ke, dia batal solat ke, kita langkah. Langkah tu pun diambil kira, gerak langkah.
Begitu juga ketika makmum di sebelah kita itu berlaku kekosongan, keuzuran, kita boleh melangkah. Nak tarik dia untuk rapat saf. Allah. Ada soalan ke? Mulakan saf baru yang betulnya daripada tengah tu yang betul tepi. Okey, bila kita dah duduk saf pertama habis, bila habis saf yang pertama, ada makmum lagi. Bila ada makmum lagi, yang pertama sekali, kebiasaannya lah, dia kena duduk di tengah-tengah. Saf yang kedua di tengah. Sebab dia kena ada satu macam saya sebut, rasalah ada orang lagi akan datang. Kalau dah memang dia confirm tak ada lagi dah orang yang akan datang, maka dia duduk di tepi, dan makmum belakang, makmum yang di depan itu kena bersama dengan dia. Tu sebab nak bagi jangkit saf, kata orang. Tapi biasanya kita tahu yang kemungkinan akan ada orang untuk datang lagi, maka saf pertama, saf kedua mulanya dengan di tengah-tengah antara imam. Ada yang kata tarik yang depan itu. Tarik yang depan itu di tepi. Yang Tepi. belakang imam ni. Dah belakang tak ada. Yang belakang ni sebab dia duduk di belakang ni dengan keyakinan ada makmum lain lagi yang akan bersama dengan dia. Dia tahulah ada biasalah solat Jumaat. Yang di tepi ni dah tak ada orang lain lagi dah. Tak payah tarik sebenarnya. Dia bila orang yang sama-sama mengaji ni, bila takbir Allahu Akbar, orang depan tu reti dah. Dia sama-sama reti. Tapi masalah dia tak reti. Bila tak reti ni jadi macam-macam lah. Duduk belakang, kita nak solat, kita masuk-masuk tengok ada orang tengah solat, kita duduk belakang, Allahu Akbar. Dia reti dah kata orang ikut dia. Tapi orang kita dia nak quit juga. Quit kena orang tu latah, habis mu'am-mu'am. Bukan kita tahu kan, kadang-kadang latah ni tak jangka. Tengok elok-elok tapi latah. Jadi tak payah. Allahu Akbar. Dia faham bahawa ada orang yang mengikut dia. Orang tu semayang 2 orang. Dia semayang 2 orang. Bila dia semayang 2 orang, dia duduk belakang yang sikit. Okey, mari makmum seorang, dia duduk di tengah ni, Allahu Akbar, kawan ni gostan belakang. Gitu. Dia quit dia beralih, dia kata hang quit aku buat apa, jenuh. Ini bukan cerita lawak, cerita sungguh, berlaku sungguh, depan mata sungguh. Tapi orang tu orang jenis betul, orang yang betul, orang jenis betul ni istilah orang Melayu kata betul, tapi sebenarnya dia tak betul. Betul lurus. Kawan ni tak tahu mana pergi quit. Walih Allahu Akbar, quit dia. Dia berani. Dia kata pasal apa quit saya? Dia betul. Aduh. Pernah juga berlaku orang yang sama itu, dia datang lambat. Patut dia kena tambah 1 rakaat lagi. Saya kata tadi nama dia Nazri, tadi mai lambat, kena tambah 1 rakaat lagi. Dia kata sembahyang juga, yang tak sembahyang langsung. Ada juga jenis tu, saya harap tak adalah macam tu di surah An-Nur ni. Ada lagi soalan? Nabi di depan, belakang ni lah. Makmum dulu datang duduk sebelah kiri. Dia jarak. So dia dah jarak makmum jarak dia. Nabi dengan cara tak ansur
itu zaman permulaan ilmu. Zaman permulaan ilmu memanglah Nabi dia buat. Ketika Nabi SAW duduk atas mimbar, contoh umpamanya datang seorang masuk, dia tak solat, dia terus duduk. Itu arahan-arahan yang diberikan terus oleh Nabi SAW. Begitulah juga dalam kedudukan saf itu yang Nabi boleh. Itu sebagai satu orang panggil pengajaran secara teruslah. Kita sekarang ini dia diajar dengan cara-cara yang macam sekarang lah, kita beritahu kedudukan yang selepas itu dan sebagainya lah. Tapi kalau imam, macam saya sebut tadi lah, dia boleh masuk saf dan banyak perkara sebenarnya. Kalau imam batal, contoh umpamanya imam batal solat. Bila dia batal solat, dia keluar pergi ambil wudu, tak ada siapa dia boleh ganti dia tanpa kebenaran dia. Bahkan ada riwayat yang menyatakan kena tunggu dia. Kita ni kadang-kadang imam bergerak batal solat, terus kita ganti. Kita faham terus kena ganti. Sedangkan kalau dia kata tunggu, maksudnya dia kata tunggu aku, kena tunggu. Dia lafaz kalau tak. Dia sebut tunggu. Tunggu lah, jangan sampai-sampai duduk ni. Kecuali kalau dia pergi gitu saja. Bila dia pergi macam tu saja, gantilah. Tapi kebiasaannya gantilah, cuma di sudut ilmunya, kebenarannya. Memang zaman Nabi SAW ni dia berlaku macam-macam, macam contoh-contoh yang macam tu. Allah alam. Mudah-mudahan insya-Allah saudara sekalian, kita sambung kepada bab yang ke-13, hukum memanjangkan takbiratul ihram. Disunatkan bagi imam dan makmum janganlah memanjangkan mat pada takbiratul ihram. Allah. Ada setengah orang Allah tu panjang sebab dia nak masuk tu. Dia nak masuk tiga benda tu. Allah khasa ta'ala. Allah. Dia nak masuk benda tu. Itu pun tak tahulah dia belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallah.